Bayangkan, anda mula simpan RM300 sebulan dalam bentuk emas secara konsisten selama 20 tahun. Tanpa sedar, anda sebenarnya membina satu pelan kewangan yang sangat kukuh. Mari kita buat kira-kira. RM300 sebulan bersamaan dengan RM3,600 setahun. Selama 20 tahun, jumlah simpanan ialah RM72,000. Tetapi ini bukanlah simpanan duit biasa. Ini adalah simpanan emas fizikal yang nilainya meningkat dalam jangka panjang. Sejak 20 tahun yang lalu, harga emas naik secara purata 8 hingga 10% setahun. Jika kita ambil purata pulangan 9% setahun secara konservatif, RM72,000 itu boleh berkembang menjadi RM200,000. Simpanan ini boleh dibuat oleh semua orang tanpa risiko yang tinggi dan tanpa perlu menjadi pakar pelaburan. Yang lebih menarik, apabila anda menyimpan dalam bentuk emas, anda bukan sahaja ada nilai tetapi juga aset fizikal yang mudah dicarikan bila perlu. Dan jika berlaku krisis kewangan atau inflasi meningkat, nilai emas ini boleh menjadi lebih tinggi daripada jangkaan. Simpan RM300 sebulan mungkin nampak kecil hari ini tetapi ia boleh jadi penyelamat besar 20 tahun dari sekarang. Konsisten lebih penting daripada jumlah. Bagi yang ingin memulakan simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.